Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ah, another day, another monyet story. So, hari ni aku nak cerita pasal monyet lagi. So, hari ni aku biasa training pagi-pagi. Cuma hari ni ada another cerita tentang monyet. Okay. So, nanti aku tunjuk apa yang monyet-monyet dia buat dekat Pontian. Sebenarnya aku rasa monyet-monyet ni datang daripada ah, kat belakang sana. Ada dekat sekolah Asmai 2, belakang Asmai 2 tu dia ada satu kita panggil paya bakau. Kat Pontian ni banyak kulit. So uh, aku rasa disebabkan dekat dengan paya bakau ni, monyet-monyet daripada paya bakau tu keluar. Okay. So kita tengok hari ni apa yang monyet-monyet yang ada dekat Pontian ni buat. So pagi ni aku macam biasa normal day kita akan buat training. So pagi ni aku dekat kawasan Padang Pontian. So, kita tengok hari ni. Ini Astaka. Kalau orang Pontian tahu ni Astaka apa. Stadium ini Pontian. So aku tunjuk sikit. Jom. Yeah, Tuto FC, Abang Fakrul Chanel, Expo. Main Pontian FC, channel santai penuh energi, bela tawa everyday happy, dengan family dan member steady. Hey, ada vlog, ada cerita series, informasi santai memang syok habis. Kadang healing, kadang kelakar, sekali tengok memang tak sabar. Kalau stres mari sini dulu, layan AFC memang padu. AFC, Abang Fakrul Channel TV. Air macam ni. Monyet-monyet dekat Pontian ni biasa memang akan minum air macam ni. Dia akan tinggal. So aku tengok bawah ni. So ni tengok ini dia hasil-hasil monyet-monyet yang berada dekat Pontian ni. Another day, another story about monyet. So hari ni monyet-monyet yang Pontian ni tengok makan, dia tinggal. Aku tak tahu dia makan apa. So tengok ada orang nak jogging pun. Kita nak duduk pun rasa serba salah. Tengok ni. Kotor-kotor ni kan. So itulah dia. Bukan sini je, kat sana pun ada. So aku tunjuk sebelah sini je dulu. Ni lah another day, another cerita pasal monyet. Aku cerita pasal monyet, nanti aku cerita pasal monyet lagi dekat Pontian ni tempat lain. Kita tengok kat atas tu tinggal lagi, aku tak tahulah, makan minum. So kalau tengok belakang ni pun ada, belakang-belakang ni pun ada. Tengok kat atas tu. So aku tak tahulah. Aku jarang tengok manusia makan sepah. Jarang, serius. Lagi kat Pontian, orang Pontian ni semua baik-baik. Yang aku tahulah, orang Pontian ni semua baik-baik. So aku rasa diorang tak akan makan sepah-sepah. So hopefully lah, yang aku cakap pasal monyet ni memang betul-betul monyet, bukan orang. So hopefully orang Pontian terutamanya tahu apa yang aku maksudkan ni. Sebab ni tempat awam, kesian. Kalau lagi satu, aku rasa mak bapak kita ni, mak bapak aku pun ajar untuk buang sampah dekat tong sampah, bukan faham. So itu saja, another story about monyet. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni kalau korang tahu ni air matcha. So air matcha ni biasa minum oleh Gen Z. So hopefully bukan Gen Z lah yang minum-minum ni. Aku rasa monyet lah. Memang monyet Pontian ni macam Gen Z lah. So dia akan minum sepah-sepah macam ni. Air pun dia akan tinggal macam ni kan. Ni air Gen Z ni. Aku rasa monyet Gen Z lah. Monyet Gen Z.